Nama saya Rusmawati binti Othman daripada Head Department Customer Engagement Management. So start join Customer Engagement Management ni Disember tahun lepas. Dan tahun ni saya dah 30 tahun lah berkhidmat di Prodata, pada 30 tahun pada 8 Mac 2025 yang lepas lah. Berkhidmat di Prodata ni saya tak apply bekerja di Prodata. Saya intern di Prodata tahun 1994. Lepas tamat intern, saya ditawarkan biasalah macam kita punya supervisor cadangkan untuk kita apply dengan company kita buat intern lah. So masa tu saya dapat offer, tapi saya tak terima offer tu sebab offer yang Prodata bagi tu gaji dia rendah lah. Dan saya dapat tahu sebab masa tu tahun 1994 senior-senior yang intern sebelum saya, dia orang start dengan RM500 gaji bulanan. Lepas tu 700, 900. Minimum dia 500 lah. Yang batch yang 500 offer gaji tu programmer lah masa tu sebab kita diploma in computer science kan. Yang dapat offer RM500 tu sekarang ni dia masih ada. Dia dah level senior manager. Siapa nama dia? Puan Mazita. Puan Mazita, Kak Naimah, itu batch yang pertama. Tapi sebelum tu ni Amy Sakura dengan Hazlina yang intern. Lepas pada Mazita, Omar. Lepas saya batch yang Omar, lepas Omar. Masa saya intern dan dapat offer. So masa Kak Ros dia offer RM900. Kak Ros tak tolak lah sebab Kak Ros dapat offer dekat Pernet Corporation. Gaji 1,100 walaupun beza 200 je. Kita rasa macam besar nilai tu waktu tu. Dulu 1,000 lebih je gaji. Rata-rata juru program ataupun dia panggil penolong pegawai teknologi maklumat. Terus dapat beberapa offer lah juga masa tu. Selepas intern, Kak Ros berkhidmat dekat Pernet hampir setahun lah. Waktu intern, Kak Ros ada buat enhancement sistem untuk replanting sistem tanam semula. Waktu tu tahun 90 lebih tu kita banyak guna mainframe lagi. Sistem kerangka utama kalau dalam bahasa Malaysia, sistem kerangka utama maksudnya kalau sebelum tu lagi dia ada guna kad tebuk macam bos Kak Ros yang pertama kat Prodata waktu dia join, dia panggil proses data ke dulu kan, dia experience guna kad tebuk nak run pay sheet apa semua tu. So kalau kad tebuk tu kita submit hari ni, kita compile, esok baru kita tengok result dia kan. Tapi kalau macam mainframe ni dia ada tape, dia coding dia Kak Ros ingat EasyThrift nama dia punya tu konsol dia. Dia konsol kan. Lepas tu kita buat coding, lepas tu nanti kita execute. Lepas tu dia dengan pusat komputer lah nanti. Besok tu nanti kita pun baru tengok report kita tu output dia macam mana. Maksudnya kita tak boleh tengok terus result tu. So masa intern tu ada sistem payshit yang sedia ada tu kita guna mainframe dan Kak Ros di-assign oleh Cik Usop Mansur, Kak Ros punya supervisor. Cik Usop Mansur dengan seorang lagi nama Mr. Lee Fusan, arwah Haji Hazwan Lee, dia convert. Tapi masa tu dia Mr. Lee Fusan lah. So dia ajar Kak Ros. Kak Ros masa tu intern dekat Kit 5. Kita panggil khidmat IT. Dia ada Kit 1, Kit 2, Kit 3. So Kit 5. Masa tu Kak Ros dengan Joanna. Joanna tu Chinese. Dia operator komputer. Dia dinaik grade daripada operator komputer tu kepada grade B lah kot. So Kak Ros sama-sama belajar programming dengan dia. Waktu belajar tu Mr. Lee Fusan ni dia ajar Kak Ros dengan Joanna tu lah. Dalam masa yang sama Cik Usop Mansur ajar Kak Ros juga untuk yang nak buat sistem betul-betul ni. Lepas tu bila dah complete, bila dah tamat intern, Kak Ros tak terima offer yang di Prodata sebab masa tu kita fikir gaji yang lain dapat banyak lagi kan. So pergi Pernet. Di Pernet Kak Ros involve dengan dia bahagian switching division.
Pernek ni dia IT and Communication. So kita punya kompetitor macam Sapura, yang apa ni, Ericsson pada waktu itu lah. Jawatan pada waktu tu Engineering Assistant, berada di Switching Division, bekerja dengan engineer-engineer, dan kita generate software file untuk semua subscriber telefon. Contoh katakan Ahmad, dia request untuk melanggan telefon untuk masuk telefon kat rumah dia, telefon line tu kan. So katakan dia dekat area Bangi lah, contohlah Bangi. Lepas tu di setiap exchange tu, exchange ni Ibu Sarawak Telekom, dia akan macam permohonan pertama, permohonan kedua, dia akan kumpul semua kan, macam tu. So setiap exchange tu dia ada macam berapa line yang kita provide untuk area tu. Contoh katakan area Setapak contoh kan. Akak tak ingat kod nombor telefon sekarang, tapi dulu memang akak ingat dan sampai mimpi. Kalau macam Bangi tu dia start dengan 89 something, kalau area Setapak tu 4 something, kalau area pusat bandar semua dia start dengan 20. Keramat 4 something, 4 something dulu. Lepas so dulu daripada 7 digit ke 6 digit, 7 digit ke 8 digit. So dia yang 4 digit terakhir tu dia daripada 0001 sampai ke 9999. Itu line telefon yang jumlah yang boleh dapat dengan katakan area code dia kat sini. Dulu kan masa 7 dia katakan 425 contoh. 425, lepas tu 40001. Lepas tu kan bila dah lama-lama dia macam tak cukup ini kan. 425 ni dia jadi 4 digit kan. So macam 425 tu nanti dia akan dapat 1 sampai 999. Aku tak ingat berapa ribu, 10,000 ke berapa kan. Dia macam nombor telefon ke? Memang telefon lah, telefon rumah. Akak kerja untuk generate software file untuk customer yang mohon nak pasang telefon dengan Telekom tu. Telefon rumah yang kabel tu, yang TM. Dulu Telekom, lepas tu TM sekarang kan. So Kak Ros kerja dekat area Ulu Kelang tu, tapi kita selalu pergi kat Jalan Bukit Mahkamah, TM Bukit Mahkamah. Dia macam data center macam tu. Okey, so masa kita generate software file tu, dia ada banyaklah coding-coding yang kita buat semua. Dan siapa yang experience dengan telefon rumah, bila kita tak letak gagang betul-betul, dia ada berbunyi. Itu setting, howler nama dia. Kalau dalam Kak Ru punya configuration tu, Kak Ru tak letak setting tu, dia tak berbunyi lah. Jadi dia boleh customize? Bukan. Masa untuk kita buat, kita kena buat semua benda tu. Tapi kadang-kadang macam kita, biasalah macam tersilap ke apa kan, kita tak buat, nanti yang benda tu tak berbunyi. So tak boleh macam tu sebenarnya. Dia punya syarat lah. Macam tu. Tapi boleh buat bunyi lain? Ke satu bunyi tu je ada? Buat bunyi nino-nino. Bunyi dia macam mana? Macam mana? Tut. Bukan. Tut. Macam tu. Bila kita gagang tu tak letak, dia engage. Dia engage. Jadi orang tak boleh nak call nombor tu. Itu sebenarnya dia punya tu. Banyaklah dia punya ni. So bila dah dekat setahun macam tu kan, akak macam boring kerja tu. Sebab akak suka programming. Dan masa tu akak start mencari kerja lain semua kan. For info, interestingnya yang tadi ni, waktu macam conversion ke, macam kita pun sistem kan, kita ada upgrade sistem lah, conversion lah. So line telefon pun macam tu juga. Waktu ada session conversion semua tu, kita jangan call, kita jangan buat call. Sebab orang boleh, kalau orang nak dengar kita bercakap kan, orang boleh dia akan dial nombor mana-mana, lepas tu dia boleh dengar perbualan kita. Dan dah pernah berlaku dekat Kak Ros, ada orang call Kak Ros, lepas tu lama, lepas tu besok tu Kak Ros ada session dengan engineer TM Telekom lah masa tu. Dia pun tanya pukul sekian-sekian ni siapa yang call, dia siap cerita sepanjang Kak Ros punya conversation tu. Masa tu Kak Ros tahu. Tapi sebab Kak Ros ni minat programming, lepas tu bila kawan-kawan yang sama kelas bercerita dia buat sistem ni semua, kita rasa macam jealous macam tu sebab kita tak buat sistem. So Kak Ros start apply. Kak Ros dapat Bank Negara,
sebelum tu Kak Ros dapat emas, lepas tu Kak Ros dapat PNB. Dan sebenarnya Kak Ros dalam 3 tu Kak Ros berminat lagi PNB. Bank negara dia grade kerajaan. 1000 ada sen-sen, ada 1000 berapa belah ringgit ada sen-sen macam tu kan, dan dia ada macam kerajaan punya skill. Lepas tu Kak Ros berminat nak pergi PNB. PNB tu PNB IT. So Kak Ros rasa macam dah memang target lagi situlah. Dan cerita Kak Ros yang tengah mencari kerja ni rupanya sampai di Prodata. Dan waktu itu Prodata nak kena buat sistem pay sheet yang daripada mainframe tu, dia nak kena guna AS400 RPG3 dia punya programming tu. Lepas tu masa tu ex-boss Kak Ros yang masa Kak Ros intern tu, Puan Zahra, dia contact Kak Ros di Pernek guna telefon office, tapi Kak Ros tak ada masa tu. Dia tinggal pesan suruh call semula. Kak Ros call semula, dia cakap minta datang ke Prodata jumpa Cik Azizan. Cik Azizan tu CEO Prodata. So Kak Ros tak tahu apa sebenarnya ni kan. Mesej dia sikit je macam tu. So esok tu Kak datang, rupanya dia macam sesi, dia macam semalam tu dah ada interview, tapi hari tu tak ada interview. Tapi dalam dekat bilik Cik Azizan tu ada Puan Maziah, AGM pada waktu tu, Cik Ahmad Latif, dah arwah, dia head admin dan HR pada waktu itu. Lepas tu Cik Nordin Yusof, GM juga, dan Cik Azizan, CEO lah, dulu kita panggil Executive Director. Dia tanya Kak Ros, sekarang kerja kat mana? Betul tak nak tukar kerja lain, nak buat sistem? Dia tanya macam tu. Cakap betul, tengah mencari, tengah nak plan tu. Lepas tu dia cakap, you dapat offer dekat mana sekarang ni? Dia sebut dia selain Kedah. Akak sebutlah, akak dapat PNB, Bank Negara, dapat emas, tapi aim nak pergi PNB lah. Lepas tu dia cakap, kalau kita offer you kerja di Prodata, nak tak? Dia kata macam tu. Dia sebutlah sekarang ni ada request, ada salah seorang manager nakkan you untuk buat benda ni, dia kata. Lepas tu dia pun ceritalah apa yang nak. Terus dah dapat dah, sebab dah tahu dah siapa, sebab kita dah tahu kan, kita intern semua tu. Lepas tu Kak Ros diam je lagi. Lepas tu dia cakap, boleh tak you promise dengan I? Dia cakap macam tu. Kita offer you, dan gaji kita akan bagi yang macam yang dah 2 tahun servis di Prodata. Maksudnya dah 2 kali increment. Tapi you jangan cerita dengan orang lain, dia sebut macam tu. Kak Ros dalam hati kan, sebenarnya Kak Ros nak pergi PNB. Dah seronok dah nak pergi PNB sebenarnya. Tapi bila Cik Azan sebut macam tu, lepas tu bila ada request kan, lepas tu Kak Ros anak peneroka. Kak Ros rasa macam Kak Ros korbankanlah apa yang Kak Ros nak kat PNB tu. Kak Ros pun terima, macam sebab di request. Kak Ros anak peneroka, maybe kita berkhidmat dalam company yang environment Felda macam tu lah. So Kak Ros pun setuju. Lepas tu masa nak notis, nak kena notis dekat Pernek kan, Puan Maziah dia offer untuk advance, untuk dahulukan duit dia untuk Kak Ros bayar notis 24 hours kepada Pernek. Cik Nordin, Cik arwah Cik Mat, dia kata, oh ni dah bagus ni, dia kata nak bantu Kak Ros untuk nak berdiri ke sana, masuk sini ni, tapi kalau nak notis 24 hours tu Kak Ros kena bayar ke apa, tapi ada nak dahulukan macam ni kan. So nanti fikir kemudian nak bayar tu, dia siap cakap macam tu. Tapi Kak Ros fikir kita masa kita masuk dekat organisasi mana-mana tu, kita dapat ditawarkan, orang jemput kita masuk tu, orang tawarkan kita masuk, semua tu cara elok kan. Jadi kita keluar dengan cara elok jugalah. So Kak Ros tak nak notis 24 hours, notis sebulan. Bermulalah 8 Mac 1995 dengan jawatan juru program kat Prodata. Cara masuk dia macam tu lah, maksudnya bukan Kak Ros yang apply. Kak Ros dah kenal ramai sebab Kak Ros dah intern dah 6 bulan kan. Tapi cerita yang Kak Ros dapat offer salary bukannya yang basic tu, macam terbocor. Ada orang nak tahu tapi Kak Ros tak cerita dapat berapa apa semua.
Dia orang macam dengar kabar angin je lah. Dia orang dengar kabar angin dan dia orang juga dapat tahu yang Prodata ni bayar dekat company sebelum ni untuk Kak Ros masuk sini. Dan Kak Ros diam juga. Daripada Kak Ros nak buat keputusan sama ada PNB atau Prodata maksudnya kan? Pasal asas Kak Ros pergi ke Prodata. Apa pendapat family atas keputusan Kak Ros masa tu? Okey, dia bersetuju je Kak Ros. Dia bagi sokongan. Dan bila Kak Ros stay kat sini, dia macam seronok lah. Dan ayah antara yang bangga sebab boleh kerja dengan dia tak kenal Prodata tapi dia tahu kerja dengan Felda. Felda macam itulah. Itu nama kita Felda Prodata. Nama kita pada itu masa Kak Ros intern nama Perbadanan Khidmat Komputer Felda. Banyak starting dengan buat RPG, AS400, lepas tu Kak Ros involve dengan buat sistem rangkaian maklumat asas peneroka, rangkaian maklumat asas keuangan, RMA, RMK, yang tu kita guna Power Builder. Dan salah seorang Kak Ros punya user, Puan Nurul Hayah, Mak Azril. Mak Azril. Banyak kat sini, ex-user Kak Ros, ayah Kak Farah. Kak Ros terlibat dengan satellite accounting, payslip peneroka. Masa tu department mana yang first masuk? Kit 5. Kit 5. Kita ada kit macam tu, kit IT, khidmat IT. Kalau kit 1 yang jaga customer macam Felda Trading, Felda Holding, macam tu. Dia ada manager dia lah. Lepas tu kit 2, kit 3. Kit 3 yang kilang. Kak Ros masa mula masuk tu dengan jawatan juru program, dan waktu Kak Ros jadi programmer tu, Kak Ros memang cakap kat diri Kak Ros dan cakap dengan kawan-kawan yang kawan-kawan rapat kan, memang tak nak jawatan sistem analis. Kak Ros kata, selesa dah dengan juru program ni. Sebab kalau sistem analis ni kan kita kena pergi jumpa user, present kat user, nanti user marah lah apa semua macam tu kan. Masa mula-mula Kak tak tahu kenapa dengan jawatan sekarang ni, juru program ni Kak Ros okey sampai bila-bila Kak cakap macam tu. Tapi tahun Kak Ros masuk 1995, 2002 Kak Ros dapat promotion sistem analis. Dapat apa yang tu? Lepas tu masa dapat tu kita terima je lah. So cabaran dia berbeza sikit. Kalau yang juru program tu kita kerja macam di belakang tabir macam tu kan, back end. Orang tak kenal kita siapa sebab kita buat coding semua. Tapi bila kita dah sistem analyst, ada meeting dengan user, kita ada session, presentation, testing, UAT, semua tu kita dah kena ke depan lah. Jadi banyaklah Kak Ros belajar. Walaupun mula-mula rasa macam tak confident, tapi berani je sebab sebenarnya tengok kita, pengalaman kita sebelum ni apa. Maksudnya masa kita belajar dulu, kita pernah involve dengan apa-apa jawatan ke apa, benda tu membantulah sebenarnya. Tak susah sebenarnya nak develop benda tu. First involve dengan projek yang agak besar sikit lah. Masa tu tahun 1999. Kita implement Y2K. Masa tu kita nak tukar date daripada 6 digit ke 8 digit. Date kita dulu sebelum ni 6 digit. Contoh 8 hari bulan 2 tahun 99. 080299. Tapi tahun 2000 kita akan jadi 000 kan. Kita jadi 080200 kan. Jadi tahun 00 tu sama ada tahun 2000 ataupun tahun 1000 ke tahun apa kan. Tak tahu. Jadi kita buat 4 digit. Masa tu memang kita buat conversion program besar-besaran. Masa tu first lah projek yang Kak Ros involve, dan kita follow. Dari segi cabaran tu kita tak happy juga, macam bila kita kena macam standby 48 jam. Tu bila hari 1 hari bulan 1 tahun 2000 tu 24 jam sebelum dengan 24 jam selepas. 48. Time tu tahun 99 sampai. Je orang time tu memang tengah nervous ke apa? Pasal takut sebab dekat Felda memang tentu ada. Dekat Felda sebab Kak Ros tak berada di tempat user. Sebab masa tu Kak Ros masih lagi dalam sebagai juru program. Jadi Kak Ros tak involve dengan user sangat. Jadi tak tahu dekat user ni macam mana kan. Tapi bila meeting dengan kita punya management, bos kita update lah dia punya kerisauan semua, dan dia bagi situasi lain selain pada sistem kita yang di Prodata yang kita involve dengan customer kita.
selain daripada sistem yang di Purata, kita dapat juga macam contoh-contoh sistem lain, contoh traffic light. Sekiranya kita tak betulkan dia punya kan lampu merah, hijau, kuning tu, kita tak betulkan dia punya ni kan, untuk yang Y2K punya ni, maybe waktu merah tu macam accident ke apa ke, kemungkinan yang terjadi tu macam disaster. Worst case. Macam disaster, macam traffic light. Lepas tu macam sistem pula, macam sepatut kan payroll run macam ni, dapat gaji, tak dapat gaji ke. Dari segi sistem. 80-90 tahun. Tapi Alhamdulillah projek tu sukses, dan cabaran semua ada, tapi semua planning, well planned semualah. Lepas tu itu yang masa Y2K. Yang kedua, masa tahun 2015 Prodata, sebelum ni kita di Wisma Verda Jalan Geni. Lepas tu bangunan tu nak dirobohkan. So dekat situ kita ada data center. Lepas tu kita kena kosongkan by 30 Disember 2015. Staf Prodata masa tu dah dipindahkan ke Menara Verda lah dekat sini. Waktu tu Kak Ros involve projek tu juga. Masa tu Kak Ros under Mr. Chan, under IT Outsourcing and Service Delivery. Kak Ros involve projek DC relocation. Kita pindah data center daripada Wisma Verda ke HDC Shah Alam. Waktu tu dari segi preparation, Kak Ros assist project manager. Project manager Cik Samsul Bahrain, Prodata. Lepas tu kita ada HPE. Kita dengan HPE, dia ada project manager dia juga. So kita ada war room, update apa semua. Kak Ros involve banyak projek yang sistem development. Dia tak mencabar macam yang DC relocation tu. DC relocation tu dia punya big bang dia tu move dan kita tak boleh patah balik ke belakang. Dia ada macam banyak projek yang kita ada rollback plan kan. Macam kita tak sukses untuk yang ni, kita boleh patah balik ke belakang dengan apa kan. Contoh macam kita nak update patches sistem ke apa ke, kalau tak berjaya untuk ni, kita guna backup, restore balik, dia akan jadi yang ni kan. Tapi macam DC relocation ni, pindah dan tak boleh patah balik sebab bangunan tu dah runtuh. Saya ingat lagi, masa pindah tu, bangunan dah runtuh dah kan? Dia dah start. Ya. Tinggal DC je. Tinggal DC je, dan sangat mencabar tim kita, engineer kita semua, tim server, tim network. Dia orang duduk dekat situ, bangunan hujung tu dah kena hack. Dia orang sini duduk tengah nak cabut kabel semua. Dengan fiber optik dengan apa. Lepas tu Azli, Kak Ros seorang je perempuan tau sebenarnya dalam projek tim. Yang lain semua lelaki. Tim network, tim Fika Hazlin, network perempuan. Lepas tu yang lain ramai lelaki. Azli, lepas tu Lutfi. Dia cakap kita orang ni rasa macam duduk kat Lubnan, macam perang. Sebab terasa bergegar. Kita teruk lah, macam kita tak dapat support daripada orang yang in charge untuk nak runtuhkan bangunan tu. Dia macam tak ada budi bicara dengan kita untuk date yang selepas sekian-sekian date tu. Dia dah bagi kita last 15 hari bulan Januari 2016. Dia kata kalau kita tertinggal phone, tertinggal laptop, tak boleh masuk dah. Alhamdulillah sukses. Kita punya mesin-mesin semua tu dibawa ke HDC Shah Alam, ada escort daripada Federal Security. Alhamdulillah masa tu Prodata yang lead projek tu, tapi kita pun ada juga JIT. Tapi JIT macam menempel-menempel je. Dia tak involve pun sebenarnya, dia tak ada hands on. Tapi kat sana nampak dia lah projek tu dia yang berjaya. Dekat Prodata ni ada beberapa kategori staff ataupun beberapa kategori sikap ataupun beberapa kategori jenis orang. Okay. Sebab sebelum ni Kak Ros kat Pernek, supervisor Kak Ros Jepun. Actually, masa Kak Ros nak buat decision, nak resign daripada Pernek nak masuk Prodata tu, Kak Ros susah sangat nak resign. Kak Ros tak dilepaskan. Sebab Pernek dia, masa Kak Ros dah masuk tu, dia hantar kita training semua dan dia rasa kita asset. Bila Kak Ros tak happy dengan kerja Kak Ros tu, dan Kak Ros dan manajemen sana pun tahu Kak Ros minat programming, dia assign Kak Ros
untuk tim yang buat sistem, tapi sistem tu bukan sistem yang Kak Ros minat lah. Dia lebih kepada communication, semua Kak Ros tak minat. Pada waktu itu, waktu Cik Azizan panggil Kak Ros tu, sebenarnya Kak Ros, nama Kak Ros Pernik nak hantar ke Kobe, Jepun untuk work study program. Walaupun nak pergi hantar ke luar negara, Kak Ros tak happy sebab Kak Ros tak minat kerja tu. Kak Ros nampak environment kerja, sebab Kak Ros ada 2 company je yang boleh beza kan. Di Prodata ni nampak macam ramai sangat yang macam comfort zone lah, macam selesa dengan jawatan dia ke task ke apa. Macam tadi kan Kak Ros kata ada beberapa kategori, beberapa jenis ni compare dengan masa Kak Ros supervisor Kak Ros Jepun dulu kan. Ada yang mod berlari, memang bagus, ada staff yang effort, bersungguh. Kita nampak staff tu pun ada, kita nampak staff yang ikut je buat apa semua. Dan kita nampak satu lagi ni berjalan ke, macam dia tidur duduk ke, macam tu. Macam ni experience Kak Ros involve dengan Kak Ros dah 30 tahun. Kak Ros dah daripada unit khidmat sistem, Kak Ros pergi SAP sebab kita tahun 2002 dulu kita ada tukar dia punya sistem lama kepada SAP kan. So Kak Ros dekat SAP dalam 15-16 tahun kat SAP, dan Kak Ros pernah head ABAP. Kak Ros pernah jadi head ABAP. Lepas tu Kak Ros pergi governance 6 tahun. Lepas tu Kak Ros pergi IT outsourcing under Mr. Chan 6 tahun. Lepas tu Kak Ros pergi external project 5 tahun. Tu ni Kak Ros masuk semula yang untuk jaga internal kan. Jadi Kak Ros banyak deal dengan pelbagai orang dengan pelbagai position. Kak Ros nampak banyak juga grey area yang unit-unit tu tak ada proses dia, tak ada SOP dia. Tapi ITG dah buat dah SOP untuk apa semua ni. Kak Ros nampak macam degil yang tak nak follow proses tu. Contoh dia kena deliver apa, kena buat apa tu macam tak buat. Di samping kerja hakiki kita sebagai apa, Kak Ros involve dengan internal auditor, dan Kak Ros pernah mengaudit banyak unit. Dan Kak Ros pernah masa Kak Ros kat governance, Kak Ros head unit dekat governance tu, liaise dengan external auditor SIRIM. Kak Ros terkesan ke dengan macam orang yang tak ikut SOP tu semua? Terkesan sebab masa Kak Ros dekat governance tu, masa Kak Ros head unit tu, Prodata diaudit oleh pelbagai certification body, SIRIM lah, PwC lah, KPMG lah. Macam PwC, dia audit, contoh dia audit sistem dekat plantation. Tapi plantation cakap sistem ni Prodata yang buat. Dia datang audit kita. Secara tak langsung, walaupun dia audit customer, dia datang kita. Yang audit kita tu memang dah audit lah. So waktu Kak Ros kat situ, kita ni nak tunjukkan yang Prodata ni semua follow prosedur semua. Tapi documentation tu semua dalam kepala. Kita tak writing. Lepas tu masa kita buat CMMI, kita adalah JLC company pertama di Malaysia yang certified CMMI ML3. So waktu itu kita dapat banyak tender yang account manager kita guna yang CMI punya tu untuk diorang menang tender apa semua, kelebihan lah. Dan bila Kak Ros dah tak pegang jawatan tu, staff Kak Ros naik jadi head unit. Selepas pada tu dia drop CMMI. Kita dah tak ada CMMI sekarang since 2016. PMO pun macam tak ada lagi masa tu unit PMO. Certification. Certification. Dan certification kita tu daripada Carnegie Mellon University US. Ini universiti tentera. So dia bagi kita certified untuk CMMI multi level 3 ni, ataupun kita kata membudayakan kerja kita, praktis kita. Macam kalau sebelum ni ISO 9001, kita dokumentkan apa yang kita buat dan kita buat seperti yang kita dokumentkan. Itu ISO 9001. Tapi macam CMMI ni, dia software engineering punya certification, software development. Membudayakan. Contoh macam kita involve projek tu, kita kena ada project plan, ada project testing, UAT, acceptance, apa semua tu kita kena buatlah dokumen tu. Bukannya benda tu jadi beban kepada kita, kata extra work untuk buat tu, tak. Tidak, sebab project documentation tu sebenarnya asset company. Sebelum ni kita simpan dekat kepala kita. Contoh katakan Kak Ros buat project A. Bila Kak Ros tak ada kat Prodata, orang tak boleh nak refer project A tu, isu dia apa-apa semua, sebab semua dalam kepala Kak Ros. Tapi bila dengan CMMI ni, kita dokumentkan dan membudayakan apa yang kita buat tu, orang lain yang tak pernah involve yang tu, bila kata dia kena ambil alih, dia tengok dia boleh buat. So kita wujudkan kita punya, masa itulah kita ada dokumen library
Besar, sangat besar. Tapi setiap kali kita buat sistem baru dengan new teknologi ke apa, kita akan diberi kursus. Contoh masa Kak Ros daripada yang RPG nak kena pergi Power Builder, Kak Ros kursus. Lepas tu daripada yang sistem yang legacy tu kita nak pergi ke SAP kursus, dan Kak Ros kena bond 2 tahun. Company hantar pergi kursus SAP untuk ABAP dengan basis 24,000 lebih, bond 2 tahun. Dan pada waktu itu sebenarnya rasa sedikit tak happy sebab waktu SKB tu Kak Ros kena jaga legacy system. Kak Ros apply kerja lain lagi dan Kak Ros dapat. Tapi tak keluar. Tak boleh pergi sebab Kak Ros kena bond 2 tahun. Sebenarnya Kak Ros nak pergi di Perbadanan Putrajaya. Government lah. Government. Kita ada projek yang kita implement SAP kat Perbadanan Putrajaya. Tapi Kak Ros tak pergi sebab bond. Tu last lah Kak Ros apply sebab masa tu tak happy sebab tak terpilih untuk tim yang involved tu. Kak Ros kena jaga legacy system. Tapi legacy system pun penting sebab selagi kita tak ada cut off tu, yang ni kena jalan. Macam tu lah. Masa Kak Ros masuk tahun 90-an kan. Tentu teknologi, tentu guna laptop je bagi desktop. Masa tu PC, desktop. Semua pakai PC ya? PC. Laptop lagi kan? Belum. Laptop tu beritahu apa? Laptop, masa Kak Ros jadi head ABAP, dapat promotion senior executive 2007 dan Kak Ros di-assign untuk jadi head ABAP. Waktu tu, 2007 tu ramai lagi guna PC. Manajemen dapat laptop? Manajemen dapat laptop, tapi ada juga staff yang dapat laptop pun ada, tapi tak ramai. Masa tu Kak Ros dekat ABAP, kita orang semua PC. Lebih seronok yang lama. Sebab apa? Dulu macam akrab kita dengan kita ada family day, kita ada dinner, kita ada kenal semua orang. Semua orang. Masa family day tu ada macam AJK dia create activity yang kita kenal semua dan kita dengan manager macam kita tak ada gap. Equal lah masa time family day tu. Semua equal lah. Betul. Dan kita tinggal sekejap position kita dekat pejabat kita apa kan. Waktu tu kita enjoy, kita seronok. Lepas tu dulu-dulu pun ada company kita bagi hadiah tahunan. Dulu setiap tahun dapatlah, walaupun rice cooker lah, barang-barang elektrik lah, tea set lah. Kita pun dalam satu bangunan je. Safety lah. Wing A, Wing B kan. So kita banyak tu je, berapa ratus orang tu. Kita boleh nak pergi tu, jumpa orang ni, tak lari, tak susah nak cari orang. Betul. Susah pun nak dekat Anjung lah. Betul. Tim asset lah. Di Anjung dulu ni PDI, lepas tu store. Bila sekarang ni kita di Menara, lepas tu kita ada di Wisma FGV dan kita ada di cyber. Kita kenal lah kawan-kawan kita, cuma macam keakraban tu kita nampak macam sendiri-sendiri, masing-masing buat tas sendiri. Paling pahit bila Kak Ros kat governance ITG. Susahnya staff nak follow prosedur. Tapi Kak Ros nak tunjuk kat auditor ni kita follow semua. Dan pada waktu itu Kak Ros bekerja untuk 8 role. Sangat penat. Kak Ros balik hari-hari pukul 11 malam. Tapi malangnya pada hari appraisal tu Kak Ros collect. Dah penat sangat. Kak Ros dah banyak bulan, Kak Ros balik malam-malam, sebelah malam, Kak Ros sebab Kak Ros nak siapkan. Jadi Kak Ros bekerja untuk 8 role. Masa tu Kak Ros head unit. Staff Kak Ros masa tu ada dipinjamkan untuk buat BCM implementation. Tak tahulah, berlakon ke apa nak bagi cantik sebenarnya. Tu akak buat 8 role tu sebenarnya. Akak sebagai head unit, akak buat kerja macam yang staff Kak Ros yang tak ada tu buat. Lepas tu Kak Ros buat kerja macam project manager, configuration manager, yang project document tu yang nak kena buat tu. Lepas tu macam test script, UAT apa semua yang tak lengkap semua tu kena buat. Lepas tu nanti kita hulur je dekat orang-orang yang tu untuk sign ke apa. Tapi dokumen tu Kak Ros prepare. Kak Ros sangat penat. Lepas tu kita upload dokumen-dokumen tu dalam kita punya repository library. Complete. Sangat penat. Itu. Collapse kat mana? Kat office? Collapse. Kak Ros skrin Kak Ros tu, laptop tu Kak Ros nampak putih semua. Kardiologis mencadangkan Kak Ros berhenti kerja. Dia kata workload berlebihan, stres terlampau dan sangat bahaya untuk kesihatan. Dia kata kalau tak boleh berhenti, kalau sayang nak jawatan tak nak berhenti kerja, keluarlah daripada
tim tu, dia kata. Itu paling teruk lah Kak Ros rasa. Sebenarnya benda mudah je kalau semua orang buat kerja masing-masing. Sebab Kak Ros terpaksa buat yang orang punya. Sebab kita nak tunjukkan dekat auditor, yang ni complete, yang ni ada, yang ni follow, yang ni apa. Takkan kita nak tunjukkan yang pro data ni yang tak follow prosedur apa semua. Kak Ros ada banyak kenangan manis. Paling manis, Kak Ros dapat anugerah staf cemerlang tahun 2002 tu, dan hadiah masa tu 2 bulan gaji atau 4,000 mana yang rendah. Dan hadiah dia bercuti dalam negeri. Kalau sebelum-sebelum Kak Ros senior-senior, dia untuk Muslim dia bagi umrah. Kalau yang non-Muslim bercuti dalam negeri. Tapi masa batch Kak Ros dengan Tan Cheng Lai. So masa 2002 tu Kak Ros dapat RM4,000 lah. Sebab kalau 2 bulan gaji tu lebih tinggi daripada RM4,000. RM4,000 tu kita kena spend duit tu semua. Dia bukannya bagi RM4,000 cash. Kita kena belanja sejumlah RM4,000, pay and claim RM4,000. So, untuk belanja tu sebenarnya husband akak yang hadiahkan kat Kak Ros. Dan yang RM4,000 tu akak beli emas. Ada sampai sekarang. Dulu harga 1 gram RM40 lebih. Ni kenangan pro data lah yang hadiah cemerlang tu. First time ke? First time ke masa tu anugerah pekerja cemerlang? Tak lah. Tiap-tiap tahun ada dulu. Lepas tu masa DC relocation yang Kak kata yang bangunan macam roboh berperang tu, Kak Ros involve sebagai assist project manager. Kita ada buat staff appreciation Mr. Chan, dan masa tu dia announce dalam tu kita buat kat Concord Hotel. Akak rasa bangga jugalah walaupun peranan akak kecil je, tapi role akak masa tu orang semua kena dengar cakap akak. Sebab kita kena, maksudnya projek tu kita kena berjaya kan, kena sukses, dan kita tak boleh nak patah balik kan. Staff appreciation tu dekat Concord Hotel, Mr. Chan announce dekat semua project team berserta dengan kita ada vendor apa semua. Dia cakap dia bangga dengan Ros umpama seperti headmistress, dia sebut macam tu. Headmistress guru besar kat sekolah kan. Guru besar ni lah yang bagi arahan ke apa ke, maksudnya orang follow apa. Akak rasa macam nak nangis. Akak tak sangka Mr. Chan nak sebut macam tu. Antara kenangan manis lagi, tahun ni Kak Ros dah dapat tawaran haji 2008 dulu. Haji kali pertama. Dan tahun ni Kak Ros rasa sangat bertuahnya. Kak Ros rasa macam Allah pilih. Jemput lagi sekali. InsyaAllah Kak Ros punya flight 30 Mei ni. Kak Ros ambil memang yang lalas. Sebab bila second time kita dah tak entitled untuk cuti haji. Kak pergi sekejap je, dalam 20 hari lebih-lebih je. Kak rasa tu macam kenangan manis jugalah sepanjang perkhidmatan dengan apa yang kita ada sekarang ni. Dapat macam tu daripada Allah. Maybe orang tak nampak benda tu, tapi kita lah. Alhamdulillah. Paling best. Kalau nak beritahu orang. Nak beritahu orang. Kalau nak beritahu orang, dari segi okey, tak. Masa Kak Ros kat external 5 tahun, external customer dia puji pro data. Akak tak tahulah bagaimana engagement team BD ke sales ke yang dengan external customer. Tapi bila Kak Ros duduk di dalam, FGV tak suka kita, ada customer internal tak suka kita. Tapi bila kita dekat external, ramai puji pro data. Husband Kak Ros KPM. Dia kata pro data bagus. Dulu-dululah. Maksudnya nak ambil servis teknikal kita dapat banyak projek dengan MOE semua kan. Sebab memang dia orang suka servis-servis yang kita. Sebab bila external customer SLA dia, kita 24 jam. SLA dia ada severity 1 to 3 kan, 24 jam, 2 hari, 3 hari. Tapi kita terus pergi apa ni. Sebenarnya dekat dalam ni pun teknikal kita buat macam tu juga rasanya. Sebenarnya staff kita competent, staff kita banyak yang bagus-bagus. So kalau macam contoh SAP, kita dah ada implement SAP for HANA, dah buat dekat luar kan. Pesanan Kak Ros untuk staf-staf yang baru ni, sebab kita nampak yang generasi ni dia berbeza dengan kita. Banyak kena belajar. Once dah dapat task ataupun ni, cuba create perasaan minat dan happy dengan kerja tu. Sebab Kak Ros nampak macam yang generasi baru ni banyak macam kita kena swap macam tu. Effort dari diri sendiri kita tak pasti macam mana dia ni kan. Tapi kita nampak macam bila nak ambil budak-budak baru intern ke apa, ada setengah tu macam ada yang cepat, ada yang macam cepat boring,
So pesanan Kak Ros, bila kita buat sesuatu pekerjaan tu, dapat tawaran satu kerja tu, minat, kita kena ada minat untuk yang kita nak buat tu apa. Kalau kita tak minat tu, kita tak boleh nak teruskan. Kita kena cari yang benda yang kita minat dan usahalah untuk pencapaian yang lebih baik. Kak Ros ada terima nak tambah? Kak Ros secara personal, Kak Ros memang sangat berterima kasih lah kepada Prodata. Dan sepanjang 30 tahun Kak Ros dekat sini, macam-macam benefit yang Kak Ros dapat kat Prodata. Kak Ros nak belajar apa, banyaklah Prodata bagi kan. So kita jangan compare diri kita dengan orang lain dari segi jawatan ke position ke apa. Involvement kita dengan tim-tim lain, walaupun level kita apa, orang lain level apa, kita positif. Kita letak yang rezeki Allah tu bukan pada pangkat kita, bukan pada jawatan kita, tapi rezeki Allah tu luas. Dia bagi nikmat kesihatan, family kita yang bagus-bagus, tak bergaduh sesama sendiri, anak-anak yang bijak pandai. Alhamdulillah Kak Ros dari segi orang kata position Kak Ros di Prodata, Kak Ros antara yang bukannya dia punya career path tu naik secara standard dia punya tu. Kalau kita tengok dekat luar, tak ada orang macam Kak Ros lah. Tapi Kak Ros tak tahu kenapa dikategorikan macam ni ke, tapi Kak Ros enjoy. Walaupun Kak Ros position senior executive since 2007, ni dah 2025, dah hampir 18 tahun kot. Tapi dari segi pekerjaan yang Kak Ros buat, Kak Ros macam role Kak Ros sebagai manager, macam senior manager yang buat kerja tu, maksudnya yang independent, yang kita kena usaha, kena buat sendiri pun. Maksudnya bukannya ada orang yang assign kita buat ini tu. So Kak Ros tak pandang yang jawatan-jawatan tu. Janji kita happy dan kita enjoy apa yang kita buat. Allah yang tentukan hidup kita dan ini rezeki tu Allah bagi dalam pelbagai bentuk tu je. Kak Ros. Terima kasih Kak Ros. Sama. Terima kasih Kak Ros.